Negeri di bawah Bayu Sabah merupakan negeri kedua terbesar di Malaysia. Sabah terletak di bahagian paling utara Borneo dan juga merupakan pulau ketiga terbesar di dunia. Dengan kepelbagaian penduduk yang mempunyai lebih daripada 30 kaum etnik dan budaya yang berbeza, serta keindahan alam telah menjadi tarikan pelancong dari seluruh dunia. Ekonominya kini giat membangun dan bergantung kepada industri ekspor. Mengaplikasikan struktur binaan di lautan dan hasil tangkapan dilakukan pada waktu bulan gelap. Bagang berpotensi dalam meningkatkan hasil tangkapan laut. Robert Liu berusia 53 tahun, merupakan pesara pembalakan dan meneruskan kehidupan dengan kerjaya bagang bagi menyara kehidupan sekeluarga. Dia roboh pun bukan roboh satu kali. Dia paling-paling miring. Masih lagi sanggup kau begini latih dia. Bot ini merupakan pengangkutan utama ke Bagang. Kebiasaannya, perjalanan mengambil masa 15 minit ke Bagang. Dan para nelayan akan bertolak seawal jam 4 petang. Disebabkan faktor tiupan angin dan ombak, kos pembinaannya yang semakin meningkat serta sumber bahan binaan yang terhad menyebabkan penggunaan konsep ini berkurang. Binaan bagang memerlukan kos yang tinggi. Bagi sebuah bagang, memerlukan sehingga mencecah RM30,000. Namun, perbelanjaan tersebut tidak termasuk pembelian bot dan kos penyelenggaraan enjin. Manakala, pulangan untuk nelayan adalah bergantung pada hasil tangkapan. Kebiasaannya, sebuah bagang hasilnya mencecah sehingga RM8,000 sebulan. David atau lebih mesra dikenali sebagai Mir, berumur 29 tahun, kembali semula ke industri ini setelah merasa tidak sesuai apabila bekerja di bandar selama 3 tahun. Kalau buat tenaga mesin, susah juga mau simpan mesin kan. Ya. Benda ni kalau sudah merubuh, terus tenggelam. Susah lah mau selamatkan barang. Terus tidak lah, tapi pernah patah lah. Patah? Yang pemegang ni pernah patah lah. Sebab kalau arus kuat kan, kuat kita jack. Kadang-kadang kayu ni tidak dapat menahan. Terpaksa patah lah. Dibina daripada buluh dan hanya diikat menggunakan tali. Bagang ini hanya mampu bertahan selama 1 sehingga 2 tahun. Untuk menghidupkan lampu yang menarik minat ikan ini, tenaga elektriknya akan disalurkan melalui kuasa generator. Terdapat kira-kira 80 buah bagang dari perairan ini yang masih berfungsi daripada 300 buah bagang. Tapi malam barulah. Tengok malam lah, jam 9 gitu baru win. Bagi menjamin keselesaan para nelayan, bagang turut dilengkapi dengan kemudahan asas seperti tempat beristirahat, serta dapur bagi memudahkan nelayan membuat minuman,
memasak dan sebagainya. Kehidupan nelayan di sini tidak sunyi apabila mereka meluangkan masa memancing sementara menanti hasil tangkapan. Ketenangan alam tidak kekal selamanya. Angin kuat datang menyapa seakan memberi amaran kepada nelayan bagang. Selama 2 jam berhadapan dengan risiko ribut, akhirnya lampu diturunkan sekali lagi. Proses menangkap biasanya dilakukan di sebelah malam kerana ikan amat tertarik dengan cahaya lampu yang dipasang menyuluh ke dasar laut. Dan cahaya tersebut akan mendorong ikan masuk ke selambau atau pukat yang terletak di bawah bagang. Selepas ribut, para nelayan akan melihat keadaan bot yang telah memasuki air ketika ribut melanda. Kami mesti memilih kalau bilis yang kurang dengan campuran, kurang bilang sampahnya lah. Yang tukang itu ketawa lah. Tapi kalau banyak, ya berbekalan. Menurut para nelayan, proses menangkap ikan ini juga bergantung kepada musim dan rezeki. Jika terdapat ikan dalam satu-satu masa, maka proses penangkapan tidak mengambil masa yang lama. Namun, jika sebaliknya, para nelayan terpaksalah menunggu sepanjang malam sehingga ke subuh untuk mendapatkan hasil tangkapan yang secukupnya. Kebiasaannya, gris akan diletakkan pada tali agar memudahkan proses win dilakukan. Dia boleh naik juga tapi ada berat sikit lah. Ada rasa berat sikit. Surah Al-Ma'idah ayat 96, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan lazat bagimu. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Yang besi tapi jam makan kan bagus. Jadi memang kalau yang tadi bekas tinggal begitu saja. Kebiasaannya, nelayan akan mengisi perut dengan hasil memancing di bagang petang tadi. Tepat jam 9 malam, ikan-ikan tersebut sudah mulai berkumpul dan membentuk gerakan mengelilingi cahaya lampu. Selambau akan ditarik naik dengan menggunakan win, iaitu dengan cara memusingkannya berulang kali sehingga selambau
naik ke permukaan air laut. Bukan mudah untuk menaikkan selambau atau pukat menggunakan win ini. Ia memerlukan tenaga sepenuhnya dan kesabaran yang tinggi. Industri perikanan memainkan peranan penting dalam sektor ekonomi rakyat juga negara. Memang sekarang pun permintaan tidak macam itu. Sabah pun 3 tempat. Di bagian manis, kudat, sama tawar. Hasil tangkapan yang tersangkut di selambau akan dikaut menggunakan jaring dan dikumpulkan. Apabila para nelayan selesai memungut semua hasil tangkapan, selambau sekali lagi diturunkan bagi proses penangkapan seterusnya. Hasil tangkapan tadi diasingkan terlebih dahulu mengikut jenis tangkapan. Air rebusan dipanaskan dan garam diletakkan di dalam air rebusan bagi mengekalkan kesegaran hasil tangkapan. Proses rebusan dilakukan selama seminit bagi setiap bekas yang direndam. Pada sebelah malam, bagang akan kelihatan seperti pasar malam. Tepat 12.30 malam, selambau akan ditarik naik kembali untuk memungut hasil tangkapan seterusnya. Hasil tangkapan ini sama seperti sebelumnya. Namun, para nelayan tetap memungut hasil tersebut kerana bagi mereka itulah rezeki. Selepas beberapa kali tangkapan dilakukan, akhirnya tiba saat untuk pulang semula ke darat. Namun, pencarian rezeki ini tidaklah terhenti di sini sahaja kerana nelayan perlu meneruskan rutin harian mereka. Semoga cabaran yang dihadapi nelayan di Kampung Andus Papar dapat menguatkan lagi semangat untuk berusaha mencari sumber rezeki dan seterusnya meningkatkan lagi hasil tangkapan ikan bilis menggunakan teknik bagang.
Meskipun pencarian rezeki pada kali ini tidak memihak dalam penangkapan ikan bilis, para nelayan sentiasa berasa bersyukur. Para nelayan di sini sentiasa mengamalkan sifat tolong-menolong serta sentiasa bekerjasama bagi mengeratkan silaturahim. Dikenali sebagai Kang, berasal daripada Tawau telah mengalami kerugian besar apabila 3 buah bagang miliknya musnah dipukul ombak. Dulu enggak juga. Sekarang saja banyak saya ngalah, dulu enggak ada juga. Ya, dulu enggak ada harga bilis pun baru berapa ringgit saja. 200 kilo pun satu malam pun macam tiada kita boleh ambil. Risikonya memang banyak risikonya lah. Tapi kalau kita punya nasi, jangan berjeki, kita punya nasi mau oke. Paling 2 bulan begitu, 3 bulan oke. Bukan lagi 1.000, 10.000 pun ada kalau 1 bulan. Nah, kalau kita punya rezeki lah. Tapi kalau punya rezeki tidak mau, untuk makan pun susah. Orang pembaga bilangnya belikan pasar. Begitu. Harapan saya untuk pedagang di kebiasaannya di daerah di negeri Sabah ini. Sama jual tonaji itu. Saya harap Sama jual tonaji kena siasat ini. untuk industri pedagang laut ini dan juga untuk industri Malaysia. Ya baru saja ini, baru balik. Dulu saya kerja memang di bagian perbalakan lah. Tapi rasa-rasa badan pun sudah tidak mampu, sudah kerja keras, balik kampung lah. Harapan mudah-mudahan masa akan datang ada peningkatan lah. Risikonya patah pakit ataupun tali putus, mesti kau pikirkan. Kalau tidak, itu bagang kan rubuh. Harapan saya itu bagang sentiasa steady Di tempat galau. gitu. Kebiasaannya, para nelayan akan menjemur hasil tangkapan semalam selama 3 jam di atas kanvas yang telah dibentangkan bagi menjaga kualiti hasil tangkapan.